sedikit retrospeksi bagaimana wujudnya keperluan rukun negara itu. Tan Sri Ghazali Syafi'i diminta untuk pergi mempelajari, mencontohi Pancasila. Apa yang membuatkan Pancasila itu kukuh dan kita hari ini selepas beberapa tahun diperkenalkan rukun negara, kita masih berpolemik sehingga di pentas ini, hari ini kita masih bercakap. Apa sama, apa bezanya antara Pancasila dan juga rukun negara? Pancasila dilahirkan oleh anak muda ya. 1945, anak-anak muda waktu itu selepas mereka dimerdekakan daripada Belanda, wujud Pancasila. Sumpah anak muda tu. Tidak mampu menjadi diri sendiri. Itulah yang terjadi pada kaum Melayu Malaides. Mereka seperti tidak punya pendirian dan ingin selalu meniru Indonesia. Akibatnya justru Malaysia tidak punya identitas yang kuat dan kukuh. Malaysia punya bahasa kebangsaan sendiri, yakni bahasa Melayu. Tapi kaum Melayu Malaides ingin meniru Indonesia yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mereka sempat mengubah nama bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia. Namun cara tersebut tidak membuat bahasa Melayu menjadi lebih bermartabat. Hal serupa juga dilakukan untuk ideologi negara. Bayangkan saja, untuk sebuah ideologi negara, Malaysia harus meniru negara lain. Langkah itu dilakukan setelah negeri Malaides dilanda kerusuhan rasial yang besar pada 13 Mei 1969. Agar masyarakat di negeri Malaides lebih bersatu padu, mereka kemudian meniru Indonesia yang memiliki Pancasila. Malaysia lalu membuat rukun negara yang isinya sangat mirip dengan Pancasila. Tapi hal itu juga tidak otomatis menyebabkan sentimen perkauman mereda di negeri Malaides. Nah, berikut ini pembahasan mengenai rukun negara dan Pancasila. Tan Sri memberikan pendahuluan prakatanya bila digandingkan rukun negara dan Pancasila. Jadi kita mulakan di situ dengan memperkenalkan buku ini dan apa niat penerbitan digandingkan perbincangan ideologi dan amalan antara rukun negara dan juga Pancasila. Saya nak mulakan di situ, Tan Sri. Silakan. Sebenarnya dua-dua itu merupakan national ideologi kepada dua negara di Nusantara. Ya. Apa yang mencetuskan kepimpinan kita untuk mengadakan rukun negara setelah insiden Mei 13, 13 Mei 69. Negara terasa sangat. Identiti kita, national ideologi kita amat kering. Tak ada. Jadi waktu itu, Tuan Syed, the late, Al-Irham Tun Ghazali Syafi'i diminta oleh Tun Razak pergi ke Indonesia mencari apa dia model national ideologi Indonesia kepada bangsa dia, Pancasila. Dari situlah the inspiration untuk mendapatkan 5 sila dengan 5 rukun. Okay. Basically the same. First thing, kepercayaan kepada Tuhan yang menentukan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi Islam. Dan Tuhan-Tuhan agama-agama lain. So agama itu diutamakan. Lepas tu adalah perlembagaan, raja dan negara dan sebagainya. So basically the same. Baik. Nak menguatkan. Lebih-lebih lagi, kerana negara kita merupakan negara majmuk. Yang merupakan satu landasan perjuangan yang berbeza. Jadi nak menguatkan landasan perjuangan yang satu, matlamat yang satu, kita wujudkan rukun negara sampai sekarang ni, ini tuan ni. Sedikit retrospeksi bagaimana wujudnya keperluan rukun negara itu. Tan Sri Ghazali Syafi'i diminta untuk pergi mempelajari, mencontohi Pancasila. Apa yang membuatkan Pancasila itu kukuh dan kita hari ini selepas beberapa tahun diperkenalkan rukun negara, kita masih berpolemik sehingga di pentas ini, hari ini kita masih bercakap. Apa sama, apa bezanya antara Pancasila dan juga rukun negara? Saya melihat banyak juga makalah yang seperti dibagi dua ni, pengalaman Pancasila, pengalaman rukun negara. Jadi mungkin membantu penonton, pembaca kemudiannya memahami di mana sama, di mana tak sama dan kenapa kita masih sampai hari ini bergulat cuba untuk menitipkan penghayatan rukun negara, Tan Sri. Pancasila dilahirkan oleh anak muda ya.
1945, anak-anak muda waktu itu, selepas mereka dimerdekakan daripada Belanda, wujud Pancasila. Sumpah anak muda tu. 1945. Indonesia merupakan sebuah negara di mana 17,000 pulau. Jadi geographically, dari segi alamnya, berpisah-pisah. Luas. Stretching daripada Aceh sampai ke Maluku dan sebagainya. Dan kaum-kaum yang berbeza. Part Nusantara tu, berbagai-bagai kaum dalam itu. Bahasa Jawanya, bahasa Melayunya, bahasa berbagai-bagai. Nak menyatukan itu. Maka tercetus idea, 1945 pun dah ada idea untuk mewujudkan ideologi nak mengikat. Berpaksikan kepada apa? First thing, bahasa dia sendiri, bahasa Indonesia. Dia banyak bahasa. Jadi kita buatlah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Sekarang ni orang tak nak dah, dia nakkan UEC pada nak masuk. Jadi kita ni mudah sangat lupa dengan asas, dengan landasan. Jadi bila kita lupa dengan landasan, benda itu tak berjalan. Universiti Gajah Mada, Tuan Haji, pusat Pancasila berpusat di situ. Kita pergi ke sana. Saya dijemput hadir kepada Kongres ke-12 Pancasila. Apa artinya? Pancasila sejak 1945, dah ada 12 kongres mengkaji sejauh mana kejayaan dicapai berasas kepada 5 sila tadi. Rukun negara kita, boleh pada buku je, letak pada buku. Ingat tak satu ketika? Ya, di belakang Kongres pada buku 5 rukun negara, tetapi tak ada di dalam. Sebagai amalan tak ada. Itu beza dia. Dan sebab itu sekarang ni, bila kurangnya political strength of any kaum, lagilah teruk. Semua nak cubit sikit-sikit menghakiskan the very element of rukun negara itu sendiri. Okay. Ini masalah kita. Sampai sekarang, rukun negara dengan PLKM disjointed dah. Sekarang saya difahamkan ditubuhkan Akademi Kenegaraan. Biro Tata Negara, Akademi Kenegaraan. Sejauh mana ianya meresap dalam sanubari anak muda, itu question mark. Cara dia buat sekarang ini. Dr. Mahathir nakkan sekolah-sekolah wawasan. Pasalnya waktu ini, physically, sekolah-sekolah Cina, India, Melayu, diasingkan. Yang sekolah Cina sebelah sana. Sekolah India sebelah sana. So Dr. Mahathir nak rangkumkan supaya ada saja the break, Melayu, Cina, India bermain sama. Mungkin kita cuba untuk menghayati semula bagaimana Pancasila itu mungkin dianggap berjaya berbanding dengan rukun negara. Lalu tajuk buku ini juga digandingkan dengan byline dia, ideologi dan amalan. Ya. Kalau mendengar kritik Tan Sri memulakan tadi, seolah-olahnya kita sudah tahu jalan keluarnya, perlu buat begitu. Bahkan kita mencontohi pula apa yang diamalkan di Indonesia itu. Dan Tan Sri menggambarkan semakin sukar untuk kita lakukan hari ini kerana Barisan Nasional UMNO khususnya sudah tidak lagi mempunyai kuasa yang besar dalam Dewan. Tapi selama 40 tahun pun tidak juga berjaya, maka apatah lagi sekarang tentang rukun negara ni. Halangan sebenarnya apa, Tan Sri? Pancasila wujud bersama dengan kemerdekaan. 1945, terfikir oleh pemimpin waktu itu apa perlu untuk Indonesia yang berselarak seluruh Nusantara, berbagai-bagai etnisiti dan kaum, bahasa, budaya, agama, Hindulah, Buddhis dan sebagainya. Dia teringat untuk mewujudkan satu ideologi waktu itu dah, permulaan sekali. Kita ni selepas Mei 13 terasa merdeka 1957 tidak menjamin kita ini berpadu secara berterusan. Kita very ethnicized, politik kita, ekonomi kita. Ekonomi itu lebih penting. Kalau politik saja ethnicity, kalau ekonomi juga ethnicity, ini menghancurkan perpaduan tadi. Itulah pembahasan Pancasila dan rukun negara di negeri Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.